Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai ada dapat yang kereta ni. Okey, Honda CRJ tahun 2013 punya. Ini 1.5 manual, ini manual punya 6 gear. Manual punya. Harga jual 29,800. Tengah buatlah, tambah body kit semua tengah buat. Okey. Baru siap aku spakom aja kereta ni. Dalam ada bar lah. Ada 2 bar CRJ 1.5 punya. Okey, ada bar, lepas tu Honda iVTEC. Okey, ini JFF2 lah. JFF2 punya dia ada Sport Plus. Dalam leather. Tak sama. Dulu saya pakai JF1 lah. Okey, JF2 lagi power lah. Okey, dalam macam ni. Warna merah. Lepas tu jahit merah. Steering ada Sport Plus. Kat sini. Dia mileage 100 lebih. Okey, saya buka pintu tak nampak. Tengok mileage sini. Okey, tengah siap puspakom lah. Ini tinted dia lah. Di dalam 2 orang boleh duduk aja. Belakang banyak sempit dah. Belakang macam ni. Banyak sempit. Belakang punya spoiler sudah ada, bumper sudah ada. Ini side skirt belum pasang lagi. Side skirt belum pasang. Lepas tu bumper sudah pasang. Mungkin spray cat sekali lah. Cantik-cantik. Kereta ni boleh masuk loan lagi ya. Masuk loan bulanan anggaran 600 lebih sehingga 700. Masuk kredit aja boleh ikat 7 tahun aja. Sebab kita pernah masuk kredit, boleh dapat lah. Boleh dapat. Kalau beli cash 29,800 kita akan buat semua lah. Akan buat semua. Cantik, kasih cantik dulu. Kalau bos-bos dan kawan-kawan saya tengah cari Spoka 2 pintu punya, tapi horsepower tak besar lah, manual punya. Kita sini ada sebiji. Kita tengah nak buat lah. Kalau ada apa mudah-mudahan kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.